perairan? Ya, APMM. Ya, berkaitan dengan kes tembak pada awal pagi lah, 24 hari bulan Januari yang lepas ni. Kejadian tu berlaku di perairan Tanjung Ru, Banting, di mana pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada Sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris, Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang, manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting. Jadi pihak APMM ada melakukan laporan polis berkaitan insiden tersebut. Begitu juga dengan pihak hospital yang telah menerima pesakit yang kena luka tembakan. Okey. Jadi pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 307, iaitu cubaan membunuh, kanun keseksaan. Seksyen kedua bawah Seksyen 186, kanun keseksaan juga, iaitu menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Dan satu lagi Seksyen 39 Akta Senjata Api, iaitu melepaskan tembakan di tempat awam. Okey. Yang melepaskan tembakan terhadap anggota tu, serangan tu serangan macam mana sebelum APMM melepaskan tembakan tu? Yang ni dalam siasatan pihak polis lah. Jadi adakah mereka cuba melanggar bot APMM ataupun ada mereka menggunakan senjata seperti parang dan sebagainya, bentuk senjata yang digunakan untuk menyerang APMM, dalam siasatan lagi lah. Okey. Dia keluar daripada perairan kita, tujuan dia masuk ke sini tu adakah untuk tangkapan ikan ataupun dia ada urusan pengedaran dadah ke apa atau jenayah? Buat masa ni kita tak jumpa apa-apa dalam bot. Jadi siasatan awal sekarang ni kita dapati kumpulan ini yang kita kesan ni 5 orang. Mungkin ada lagi lebih ramai daripada tu. Dalam bot tu, kapasiti bot tu antara 15 hingga 20 orang boleh naik bot tu. Jadi kita percaya bahawa masa ni mereka cuba keluar balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan terserempak dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam rawatan pihak hospital. Dan kita sedang mengesan yang lain-lain mungkin ada dalam bot tersebut sewaktu kejadian. So semua dipercayai warga asing tak? Ya, semua dipercayai warga asing. Sekarang ni status yang cedera tu macam mana tu? Stabil. Stabil Polis sudah rekod statement. 4. Okey. Polis sudah rekod dia statement ke belum? Dalam proses lah. 1 sudah, 3 lagi masih belum direkod, but akan dalam masa yang terdekat lah. Semua ada dokumen. Data asing. Data asing datang Faizil. Yalah. Daripada awal lagi saya dah bagi tahu pendatang warga negara asing Indonesia. Maksudnya saya ada haram. Dia masa jumpa ni tak ada dokumen. Masa kita jumpa 5 orang ni tak ada dokumen. Kena
ask about the Kuala Langat, the 15-year-old girl's case? Remember the IP wasn't... Ini different case. Ini selesai Faham Untuk yang satu mati dan juga 4 yang selamat ni, umur dia orang range dia dalam Dalam 30 hingga 40-an. 30 hingga 40. Okay. Alright. One more. The 15-year-old girl's case, the key credits were released on bond, right? So have police completed the directives yang agency bagi? Almost completed. Kita tunggu laporan perubatan, postmortem dan juga laporan CCTV lah, laporan forensik. Kita dah hantar beberapa bahan bukti CCTV kepada makmal forensik. Kita tunggu laporan forensik ni dan juga laporan postmortem daripada pihak hospital lah. Sebelum kita refer balik, rujuk balik kertas setan ini kepada pihak DPP. There was a claim of overdose, right? Was there any evidence of overdose from the preliminary postmortem report? Analisis sampel daripada mangsa mati ni, si mati ni, ada residu dadah. MDMA juga. MDMA ni kind of ecstasy. Jadi kita perlukan laporan pakar menyatakan adakah amount dos yang jumpa dalam badan tu boleh menyebabkan dia kematian ataupun ada sebab lain dia mati. So kita boleh mengasakan ada residu dalam badan dia, tapi kita tak boleh kata itu adalah punca kematian dia. Jadi polis masih siasat dapat kumpul keterangan lain untuk mengenal pasti sebab sebenarnya dia mati. Okay? Alright. Banyak orang rasa tiga suspek sebab dilepaskan walaupun mereka dijamin atau dijadikan sebagai pendakwa saksi pendakwaan. Itu apa pandangan? Ini adalah proses siasatan dan juga proses pendakwaan. Jadi ada kes-kes yang polis boleh selesaikan ataupun dapat mengumpul jumlah keterangan yang mencukupi untuk dituduh. Ada kes-kes yang pihak polis memerlukan masa. Maksudnya dia tak boleh lengkapkan dalam tempoh reman. Jadi apabila reman nak tamat, maksimum kita boleh tahan seseorang bagi apa-apa kesiasatan adalah 14 hari. Apabila ada keterangan yang tak dapat dikumpul dalam tempoh itu, kita tak boleh tahan mana-mana individu lebih daripada tempoh tu. Jadi kita kena bagi dia jamin. Walaupun kita beri dia jamin bukan bermakna dia tidak akan dituduh. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, kita masih menunggu dua perkara, iaitu laporan forensik dan juga laporan postmortem. Jadi selepas kita dapat dua laporan ini, kita akan rujuk kembali kepada pihak DPP dengan cadangan tuduh lah. Jadi kalau pihak DPP mendapati keterangan yang ada ni cukup untuk dituduh, mereka akan beri arahan untuk tuduh. Lepas tu kita akan tuduh. So that's a process. Jadi orang ramai kena faham proses tu. Bukan bermakna kita tangkap, kita boleh tuduh terus. Jadi dia akan ada proses pendakwaan, proses mahkamah dan itu adalah part of the process lah. So ada kes yang kita boleh tuduh dalam tempoh reman itu, ada kes yang kita mengambil masa. Okay, alright, thank you very much. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.